Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada ayam. Ada bawang besar setengah biji, bawang putih 3 biji, serai 1 batang, halia setengah inci, cili padi ikut suka ya. Kisar semua tu ya. Ni ada cili kisar 2 sudu makan, ada serbuk kunyit, ada tempe ya. Goreng ayam hingga masak. Ada asam keping ya, apa tak sebut. Bawang putih, cili, serai, halia tu dikisar halus. Tumis ya, masukkan cili kisar tu. Guna minyak goreng lebih ayam tadi, tapi guna sedikit je ya. Biarkan mendidih dan kering sedikit. Masukkan serbuk kunyit ya. Dah nampak kering sedikit ya. Boleh letakkan santan tu. Santan tu lebih, hari tu ada setengah kotak lagi ya. Tambah air untuk kuahnya. Masukkan asam keping yang tadi tu ya. Masukkan ayam. Masukkan gula dan perasa ya. Biarkan mendidih dan ayam pun masak ya. Bolehlah dirasa. Upah tambah garam dan sedikit gula ya. Dah pun siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Tu tempe ya, upah seringin nak makan tempe, apa letak atas ayam tu.